Rasa ya betul lah tu. Kan, kalau siapa-siapa yang pernah tengok, setahu aku lah, yang ni untuk DSLR bukan mirrorless, setahu aku. Kalau aku salah, aku minta maaf lah. Ui, what is this? Imau. Ni nazak gila. Gila nazak. Okey, depan dia, tuan tengok. Kalau mata orang, dia dah macam cataract. Ni hardcore teruk. Okey. So aku kena explain di sini Kita biasanya honestly aku tak tahu yang ni boleh elok ke tak. Okey, tapi akan ada perbezaan. InsyaAllah. Sebab tu apa tu? Gila. Okey, yang ni fungus ada, fork ada, haze ada. Haze dengan fork paling banyak. Belakang ada sikit, tengah pun ada. Mungkin dia simpan terlalu lama ke apa, aku tak sure. Rasa dia simpan terlalu lama. Fungus cuci keluar, fork, haze cuci tak keluar, tak akan keluar. Okay, kalau keluar tu tipu. Kecuali hang tukang gelas ni lebih baik beli less lagi. Simple lah, faham, tepat kat situ. Okay, tapi bila kalau orang kata fork dengan haze, kalau cuci tak keluar, berapa nak cuci? Betul tak? Secara logik, bila hang tak cuci, hang punya colour, hang punya sharpness akan berkurangan. Paling worst, hang punya autofocus akan jadi problem. Dia hunting. Sebab apa? Macam mata hang kotak, macam cermin kereta kotak, hang tak nampak kabut apa semua kan. Okay, dia akan jadi macam tu. Okay, bila jadi macam tu, orang kata buat apa nak buat. Okay, kalau fork dengan haze ni, kita boleh bagi mati balik, kita polish coating supaya dia tak naik lagi. Dan orang kata dia punya performance kekal kat situ, dia tak worse lagi. Kadang-kadang dia akan jadi lagi elok. Okay, bergantung kepada nasib. Sebab apa, benda ni manusia buat. Aku tak boleh janji kata ui barang hang mesti confirm perfect, sempoi gila tak kan. Aku tak mau janji-janji manis semua, kita tak mau. Kita beritahu benda yang betul. Okay, bila customer faham baru kita buat. Customer tak faham, customer tak okey, kita tak buat. Simple tu, bukan memaksa apa semua lah kan. Okay, punca jadi hang simpan terlalu lama, hang tak tengok. Okay, ambil pergi kat tempat yang ada panas, sejuk. Macam mana cendawan yang kita nak makan tu, mushroom, dia jadi sama. Okay, so 2025, minta maaf, harga baru dia dulu mungkin 1,000 lebih, 2,000, aku tak sure. So ni tambah-tambah lens lama ni 2025 aku agak saja harga dia bawah 500, mungkin boleh lebih 500. Sebab Sony mirrorless ni dia tak macam Canon, dia tak macam Nikon apa semua. Okey, dia kira teknologi dia padu tapi depa stok dia terlalu lama gila bergantikan mirrorless dah. Jadi orang consider macam dah hampir tak ada stok kalau yang ni mirrorless lagi lah kan. Okey, kemudian dia boleh masuk dekat dia DSLR lah, kemudian dia boleh masuk kat mirrorless, tak boleh. Sony minta maaf, aku tak sure. Okey, so aku nak review panjang-panjang tak boleh. Tapi kalau hangpa ada soalan fotografi, nak tanya kan, apa nak servis, nak repair dan sebagainya, aku dah hitam pinin. Nombor phone aku ada di bawah, di tepi, di atas, hangpa boleh tengok. Okey, kemudian jangan call biasa, jangan call bentuk WhatsApp, aku takkan jawab. Okey, text message, voice message ataupun video message hantar ke WhatsApp aku, insyaAllah aku jawab. Dan sabar tunggu. Okey, lepas 2-3 hari ke aku tak jawab ke, apa message lagi, aku tak jawab lagi, apa message lagi, lesi aku tak jawab juga, cari orang lain. Okey, so takat tu je aku share ni. Bye, Assalamualaikum.